Hai guys, tajuk kami adalah cabaran kelestarian etika generasi muda dalam era modernisasi digital iaitu cyberbully. Untuk bagi pengenalan, era moden banyak mengubah cara generasi muda berkomunikasi. Namun begitu, platform digital boleh menyebabkan peningkatan kes cyberbully iaitu seperti perbuatan mengugut, memalukan atau menyerang individu secara dalam talian. Oleh itu, fenomena ini juga boleh menjejaskan emosi mangsa dan menggugat kelestarian etika generasi muda dan adat masyarakat moden. Seterusnya, metodologi kajian. Kumpulan kami menggunakan kaedah kuantitatif di mana kami mengedarkan barang soal selidik melalui Google Form serta kami juga menggunakan analisis kes masa. Baiklah, untuk analisis kes masa, normalisasi perilaku negatif di media sosial. Budaya kecaman semakin dianggap biasa dalam kalangan generasi muda. Contohnya Jule atau Julio Prestini, iaitu salah satu artis Indonesia yang baru-baru ini viral kerana terlibat dalam kes curang dengan Na Dehun. Tindakan yang mengkhianati pasangan telah menyebabkan perpisahan dan mendapat pelbagai reaksi dari media sosial, menunjukkan bagaimana tindakan selebriti boleh mempengaruhi persepsi moral dan etika generasi muda. Hal ini menunjukkan isu peribadi boleh viral dalam sekelip mata, mencerminkan budaya kongsi tanpa etika dan tanpa hormat privasi. Kita sebenarnya boleh simpulkan bahawa kes peribadi ataupun cerita apa-apa berkaitan peribadi seorang lah sangatlah mudah ya untuk disebarkan, diviralkan di media sosial. Dan kadang-kadang cara dia diedarkan tu sangatlah tidak beretika, sangatlah tidak berhalal, sehingga kan benda tu kita lupa bahawa di sebalik layar skrin telefon kita tu sebenarnya ada orang lain yang mempunyai perasaan hati juga. Dan kadang-kadang kita ni rasa kita ni hebat, kita ni selamat sebab dia orang tak nampak kita. Kita dilindungi oleh layar skrin tu. Sebenarnya tidak. Sebab zaman sekarang ni kerajaan senanglah nak kena pastikan keberadaan kamu semua apa semua. Seterusnya adalah literature review berdasarkan kajian Kamarudin dan Hasan 2021 yang bertajuk Tahap Literasi Digital dan Kesedaran Etika dalam Kalangan Remaja Malaysia, menyatakan tahap kesedaran etika digital semakin rendah menyebabkan remaja semakin sering menggunakan media sosial tanpa memahami batas etika seperti privasi dan kesan kata-kata. Selain itu, sikap kurang literasi etika menyebabkan perbuatan seperti menghina atau kongsi maklumat tanpa izin dianggap sebagai biasa. Dan salam sejahtera. Dalam video ini saya akan membentangkan bahagian demografi responden. Bahagian satu adalah bahagian umur, iaitu berdasarkan kajian ini, majoriti responden adalah berumur 18 hingga 23 tahun, iaitu sebanyak 49%. Ini diikuti oleh responden yang berumur 24 hingga 27 tahun dengan peratus 25. Selain itu, masing-masing 13% ini mencatatkan umur bagi 13 hingga 17 tahun dan juga 28 hingga 35 tahun. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa kajian ini lebih tertumpukan kepada golongan belia dan juga orang remaja. Bahagian 2 iaitu bahagian jantina. Dari segi jantina ini pula, responden perempuan mencatatkan jumlah yang paling tinggi berbanding lelaki, iaitu sebanyak 56%, manakala bahagian lelaki mencatatkan 44% sahaja. Ini menunjukkan bahawa perempuan adalah sedikit lebih tinggi dalam kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Huzaimah bernombor matrik 100662. Saya akan menerangkan data demografi responden berdasarkan pekerjaan. Berdasarkan carta yang dipaparkan, majoriti responden terdiri daripada pelajar. Ini menunjukkan bahawa kajian ini banyak melibatkan golongan generasi muda. Selain itu, terdapat juga responden yang bekerja di sektor tertentu serta sebilangan kecil daripada kategori lain-lain pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahawa isu cyberbully
bukan sahaja melibatkan pelajar, tetapi turut memberi kesan kepada individu yang sudah berada di alam pekerjaan. Kesimpulannya, latar belakang pekerjaan responden yang pelbagai membuktikan bahawa cabaran etika dalam penggunaan media digital berlaku merentasi peringkat dan status pekerjaan. Hai guys, saya akan berkongsi dapatan ringkas kajian tentang cyberbuli dalam kalangan generasi muda berdasarkan soal selidik yang melibatkan 100 orang responden. Daripada segi faktor berlakunya cyberbuli, faktor paling utama ialah kurangnya kawalan dan pemantauan penggunaan media sosial oleh ibu bapa, iaitu sebanyak 30%, diikuti oleh pengaruh rakan sebaya sebanyak 28%, di mana tingkah laku negatif sering dianggap normal dalam kalangan rakan. Seterusnya, keinginan untuk menunjukkan kuasa atau mendapatkan perhatian di media sosial mencatat 26%, manakala kurangnya kesedaran tentang etika penggunaan internet mencatat 16%. Bagi cabaran mengawal cyberbuli, cabaran terbesar ialah kesukaran mengesan identiti sebenar pelaku akibat akaun palsu atau anonim dengan 34%. Selain itu, penggunaan media sosial yang semakin meluas dan sukar dipantau mencatat 25%. Diikuti kurangnya laporan daripada mangsa kerana rasa takut atau malu sebanyak 23%. Kesimpulannya, cyberbuli dalam kalangan generasi muda dipengaruhi oleh faktor sosial, sikap individu dan cabaran teknologi. Oleh itu, pendidikan etika digital serta pemantauan berterusan amat penting bagi mewujudkan persekitaran dalam talian yang lebih selamat. Hai guys, dalam survei tentang langkah membendung cyberbuli, iaitu 2 poin paling menarik. Yang pertama ialah mencatatkan paling tinggi, iaitu sebanyak 57%. Ramai yang telah bersetuju bahawa pendidikan dan kesedaran etika internet di sekolah adalah langkah penting. Bermaksud, generasi muda perlukan guide awal tentang cara menggunakan internet dengan selamat. Dan yang paling rendah mencatatkan 35%, yang mana ialah saluran laporan dan sokongan psikologi untuk mangsa. Walaupun rendah, sebenarnya benda ini sangat penting untuk membantu mereka yang terkesan. Kesimpulannya, orang ramai percaya pendidikan paling berkesan bagi support sistem untuk mangsa pula tidak boleh dilupakan. Seterusnya saya akan membentangkan kesimpulan. Kesimpulannya ialah cabaran kelestarian etika generasi muda dalam era modernisasi digital semakin membimbangkan apabila fenomena cyberbuli menormalisasi tingkah laku toksik tanpa empati. Keadaan ini bukan sahaja menjejaskan nilai moral, malah ia memberi kesan negatif terhadap kesejahteraan emosi dan perkembangan sosial generasi muda. Oleh itu, usaha bersepadu daripada individu, keluarga, institusi pendidikan dan masyarakat amat penting bagi membentuk persekitaran digital yang lebih beretika dan berperi kemanusiaan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.